Hai, selamat kembali. Hari ini kita nak kupas satu topik yang sangat menarik, iaitu tentang perjuangan dalaman yang para pemimpin selalu hadapi walaupun dari luar mereka nampak begitu yakin. Jom kita fahami kenapa penyelarasan diri itu sebenarnya adalah kunci kepada kepimpinan yang sejati. Pernah tak anda terfikir pasal ni? Anda tengok seorang pemimpin tu, wah, nampak hebat, confident, semuanya macam on point. Tapi dalam hati anda, dapat rasa macam ada sesuatu yang tak kena. Inilah persoalan besar yang kita akan rungkai sama-sama. Okey, jom kita mulakan. Selalunya, kita fikir konflik ni datang dari luar kan? Mungkin sebab pasukan yang sukar diurus, pasaran yang mencabar, atau keputusan-keputusan rumit yang perlu dibuat. Tapi, macam mana kalau saya cakap, konflik yang sebenar tu, puncanya datang dari dalam diri kita sendiri? Cuba bayangkan sekejap. Ingat balik satu keputusan paling sukar yang pernah anda hadapi. Tekanan yang anda rasa, keraguan yang tiba-tiba muncul entah dari mana. Ya, kita selalu sangka isunya terletak pada pilihan tu sendiri. Nak pilih A atau B, nak tengok data, nak buat strategi. Tapi sebenarnya, cabaran sebenar bukan dekat situ. Inilah dia puncanya. Masalah sebenar berlaku apabila bahagian-bahagian dalaman kita tak sehaluan. Ada suara yang ragu-ragu, ada suara yang berani, ada suara yang asyik mengkritik. Bila semua ni berperang sesama sendiri dalam kepala kita, itulah yang buat kita teragak-agak, hilang fokus dan rasa tersekat. Jadi, macam mana nak selesaikan konflik ni? Caranya, kita kena ubah cara kita pandang suara-suara ni. Bukan sebagai musuh, tapi anggaplah mereka ni sebagai satu pasukan dalaman anda atau inner team. Setiap bahagian tu sebenarnya ada niat baiknya dan tugas kita sebagai pemimpin diri sendiri adalah untuk menyatukan mereka semua. Konsep ni sebenarnya ada nama, ia dipanggil penyepaduan bahagian atau parts integration yang ada diterangkan dalam buku NLP at Work. Senang cerita, ia adalah satu proses di mana kita selaraskan semua ahli pasukan dalaman kita ni untuk bergerak ke arah matlamat yang sama. Macam seorang konduktor orkestra yang pastikan setiap pemuzik main dalam harmoni yang sama. Dan bila seorang pemimpin berjaya menyatukan pasukan dalamannya, satu transformasi yang luar biasa akan berlaku. Bukan setakat pada perasaan dia, tapi pada hasil kerjanya juga. Jom kita tengok 3 hasil utama bila diri kita dah mula sejajar. Pertama sekali, sabotaj diri akan makin berkurangan. Bahagian diri yang dulu selalu menghalang, sekarang dah mula jadi penyokong nombor 1. Kedua, anda akan jadi lebih bijak membaca signal diri sendiri. Rasa stres atau gelisah tu bukan lagi musuh, tapi ia jadi macam petunjuk. Ada konflik dalaman yang perlu diselesaikan ni. Dan yang ketiga, anda akan membina congruence atau keselarasan. Maksudnya, apa yang anda cakap, apa yang anda buat dan apa yang anda rasa, semuanya selari. Inilah yang membuatkan kepimpinan anda jauh lebih berkesan dan berpengaruh. Nah, perbezaannya memang sangat ketara. Cuba kita tengok. Di sebelah kiri, bila ada konflik dalaman, hasilnya adalah sabotaj diri, stres yang mengelirukan dan sikap teragak-agak. Tapi bila diri kita dah sejajar, di sebelah kanan, ia berubah menjadi tindakan yang disokong sepenuhnya, isyarat diri yang jelas dan keyakinan yang betul-betul tulen. Inilah transformasi yang kita semua mahukan. Jadi, apa mesej paling penting yang kita boleh ambil dari semua ni? Ia adalah tentang dari mana datangnya sumber kuasa dan kewibawaan sebenar seorang pemimpin. Inilah dia kuncinya. Kita ni selalu habiskan banyak tenaga nak selesaikan masalah dekat luar sana kan? Padahal, kemenangan yang paling besar sebenarnya berlaku bila kita berjaya selesaikan dulu perang yang ada di dalam diri kita. Dan inilah hasilnya yang paling power. Bila anda dah tak berperang dengan diri sendiri, semua tenaga anda boleh difokuskan keluar. Kepimpinan anda bukan saja nampak berwibawa, tapi ia benar-benar dapat dirasai oleh orang sekeliling. Kenapa? Sebab ia tulen, ia datang dari dalam. Sebagai penutup, saya nak tinggalkan anda dengan satu soalan untuk direnungkan. Sebelum anda sibuk memimpin pasukan anda di luar sana, cuba lihat ke dalam diri. Adakah pasukan dalaman anda selaras? Jawapan kepada soalan itu mungkin adalah kunci untuk membuka tahap kepimpinan anda yang seterusnya.